Apa perbezaan ikan patin jerantut dan patin biasa? Mana lagi satu lagi sedap? Ramai orang ingat semua ikan patin sama, tapi sebenarnya ada beza besar antara patin jerantut dengan patin yang dibela. Patin jerantut ni biasanya hidup liar dekat sungai. Isi dia lebih firm, tak hanyir dan rasa dia lagi lemak natural. Patin bela pula biasanya dibesarkan dalam kolam. Isi dia lebih lembut sikit, tapi kadang-kadang ada bau kalau tak masak dengan cara yang betul. Sebab tu bila kami masak ikan patin tempoyak, kami import ikan patin itu dari jerantut. Jadi kami memasak kuah dia lagi padu, lagi pekat, lagi kick. Kat sini kita masak ikut style kampung yang betul. Sampai ramai cakap rasa macam makan dekat jerantut. Kalau korang nak rasa sendiri masakan kampung di rumah santapan, kat sini bukan patin tempoyak aja. Kami ada lebih dari 15 menu masakan kampung untuk korang pilih. Kita buka setiap hari dari jam 1 tengah hari hingga 5 petang. Sekarang pun ada promo 20% untuk menu tengah hari tau. Jadi jangan lupa datang ke Nusantara Pizza, Rumah Santapan Nusantara. Makan santai, rasa kampung yang sebenar.